1, 2, 3. Alright guys, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam vlog Ijat guys. So guys, alhamdulillah hari ni Ijat dapat lagi buat video bersama family. Ya kereta kak. So hari ni Ijat dapat buat lagi video bersama family. Tadi abang nak apa? Ayam gunting. Aiskrim lah pula. Ijat nak makan apa? Ayam gunting. Ayam gunting. Diorang sebenarnya diorang suka makan ayam gunting Uncle Bob. Kalau korang tahu Uncle Bob kan dia popular dengan ayam gunting kan. So Ijat baru tahu yang dekat Putrajaya ada dia punya kedai. Dia ada buka kedai dekat sana. Dia dah lama buka, cuma Ijat baru tahu. So kejap lagi kita try makan. Allah, hujan lah guys, hujan lah Dija. Sekejap lagi kita try makan dekat sana, dekat kedai dia. Dia orang nak ayam gunting, Ijat nak try menu dia yang lain. Dengan cerita ada burger kat situ. Ada burger. Lepas tu dia ada ayam macam Korea tu apa? Ayam ada. Yang pedas-pedas tu apa? Sekarang ni macam mana kita nak pergi? Sekarang ni hujan. Tak apa. Kita tunggu dulu macam mana. Sekejap lagi hujan dah reda. Kita pergi lah. Kita dah sampai sebenarnya. Tu kedai dia. Tapi hujan pula. Sekejap lagi kita masuk dalam tengok apa menu dia yang ada. Kita try. Okay, let's go. Zaz. Hujan. Jom. Yang mana? Saya nak yang burger. Yang double tu. Sekejap. Ambil set lah. Spicy. Lepas tu ambil ni yang chicken. Yang chickennya XXL. Ala carte. Chicken XXL tu ala carte spicy original. Lepas tu yang ni lah nasi kuning fried chicken. Tak nak try tu yang chicken wing tu. Fried chicken wing tu ambil yang asal dari. Sekarang kita tengah tunggu order. Lagi siap. Few moments later. Semua orang nak apa? Nak apa? Okey, sebelum Nak apa? Nak air. Okay, sebelum tu kita kena baca Doa cepat. kita baca doa dulu. Amin. Okay, jom. Apa yang saya order tadi? Fry lagi. Itu fry. Oh, nak air je. Itu air dulu. Air. Style rasa latte daripada Uncle Bob ni. Itu dia. Kita try latte daripada coffee Uncle Bob. Bismillahirrahmanirrahim. Kau gila. Sedap. Dia nasi kuning dia, ayam dia asalkan. Okay, kita suap untuk anak-anak dulu. Makan. Sini dek. Lepas tu kita order Uncle Bob wings. Ya. Air ni sedap. Dia macam masak ayam. Macam masak ayam lah. Ni air ni sedap. Apa dia? Kalau keni dia mesti sedap. Ayam dia sedap. Dia orang ni memang penggemar apa? Ayam gunting daripada Uncle Bob ni lah kan. Kita nak rasa menu dia yang lain lah macam ni. Kurus sangat ni. Ayam tak cukup makan ni. Okay. Memang nampak kecil tapi rasa dia sedap. Serius sedap. 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 Chicken wing sedap. Sedap. Serius. Nah, asyik. Gambaran dia macam asyik sedap. Sedap. Betul. Dua repeat lagi. Mana ni? Dah. Abang sedap banget manis. Manis. Cuba rasa sikit.
Macam mana? Manis kan? Kalau dia guna chicken kami tak? Kami. Ini rempah dia sedap. Perapan dia. Tapi dia ada manis-manis tu sedap. Tak ada pedas langsung. Rasa macam tak pedas pun tak? Tak pedas. Sedap. Ini fries dia. Okay. Besar. Fries dia sedap. Dia tak sama macam tempat-tempat lain. Tak? Tak masin sangat. Dia sedap. Dia babak lah. Besar. Rasa ayam gunting tak? Ayam gunting dia. Try rasa ayam gunting dia. Tapi ayam gunting dia tadi abang Ijat order yang XXL. Tapi dia bagi dua. Dia bagi double. Dalam dia ada dua. Rasanya dia potong dua. Tengok dia potong dua. Oh, dia besar. Besar sebenarnya tapi dia potong dua. It's okay. Saya rasa bismillah. Ini original lah. Memang tak dijangkakan lagi. Memang kebab dia ayam. Ayam gunting dia memang terbaik lah. Oh, ayam dia juicy. Luar rangop, dalam juicy. Dijak kalau boleh habis, dia bagi kat macam makan pula. Dia sebab dapat yang panas-panas, dia jadi sedap sikit lah. Burger dia memang besar. Ijat ambil yang double, spicy. Kalau tengok dalam dia, dia ada ayam lah, ada cheese, lepas tu ada salad dengan mayonis. Tak, masalah muat ke mulut? Try lah. Tak makan, Tu nak cheese tengok. dia. Cili dia tu. Oslo. Oslo. Bismillah. Besar ayam dia. Sekali. Comot. Budak belakang tu busy Okay. Pete dia ayam dia sama je macam Ayam tu. sama je macam ayam ni lah. Ayam gunting. Ayam gunting ni dijadikan patty, roti. Bisa. Roti dia keras sikit. Memang bagi dia kena cari roti yang lembut. Baru tak, ni roti dia keras. Sekali lagi. Boleh lah tak roti dah. Kalau dia tukar roti yang kita tak. Dulu kalau kulit. Dah macam dekat apa? Hospital. Bila? Sampai malam tak makan ni. Kenyang. Ada spicy sikit mak. Tengok. Tu dia punya pedas tu lain macam lah. Dia bukan sos, tapi serbuk cili. Habis. Akhirnya habis. Pedas. Oh, kau gila. No sugar. Kau gila. Alright guys, so untuk komen Ijat pasal menu tadi lah, yang menarik pada Ijat, dia punya apa? Chicken apa tadi? Chicken wing chicken wing dia sedap. Ijat memang nak repeat lagi, cuma size dia kat gambar macam besar sikit, ini macam kecil lah. Nampak macam dah kecut. Tak tahu lah dia goreng lama ke apa, tak tahu lah kan. Tak tahu kalau tempat lain tak tahu lah kan. Sos dia sedap. Ijat suka fries dia. Dia gemuk-gemuk. Tak, air kopi je kau. Untuk burger tadi kena tukar roti. Roti dia keras sikit. Boleh bagi 7/10. Nasi dia okey. Nasi dia rasa macam nasi ayam sikit lah. Dia perisa. Ayam dia pun banyak. So kekenyangan. So guys, alhamdulillah kenyang tak semua? Tak kenyang.
kenyang. Pasal dah kenyang? Baba tolong. Tak boleh lagi nak makan ais krim. Panjat dah macam monkey dah. Dah macam bongek. Alright guys, alhamdulillah dapat juga Ijaz buat video dengan family. Besok pun ada video kita buat. Besok kita buat video tadi. InsyaAllah esok Ijaz nak buat video dengan diorang. Ijaz nak buat diorang pergi tengok wayang. Cerita apa? Agent Ali. Ya, Ijaz nak buat diorang Ijaz nak buat diorang pergi tengok cerita Agent Ali The Movie 2. Agent Ali yang baru punya. Dia ke? bakal perisai. Ya ke? Dia boleh apa tukar? Ya, so ada kejutan sikit dekat video tu nanti. Nanti korang tengok lah sendiri. So guys, macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijaz Celoreng. Bye, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.